sejahtera. Khabare, apa khabar semua? Cikgu, sihat? Okey, senyumlah sikit cikgu. Walaupun secara online, cikgu anggap je lah saya berhadapan dengan cikgu secara bersemuka. Sebab ramai kata, lama tak dengar saya jerit, cikgu. Okey. Sebelum tu mungkin ada di kalangan cikgu-cikgu yang pertama kali, siapa pula lah makhluk yang bercakap ni, suaranya tak tahulah, dia punya tone suara dia besar, sakit telinga aku dengar, macam-macam kan. Okey, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Cikgu Syamizan bin Syafi'ah. Syafi'ah tu nama ayah saya tau. Sebab ramai yang ingat saya ni nama penuh Syamizan Syafi'ah bin apa? Saya selalu letak nama penuh Syamizan Syafi'ah, Syamizan bin Syafi'ah. Okey, boleh panggil saya dengan nama Cikgu Mizan ataupun tagline saya Cikgu. Siapa yang tiru, saya saman tagline saya. Tagline yang kedua, saya cikgu tanya, saya jawab. Saya tanya, saya yang jawab. Biasanya macam itulah. Saya tanya, saya jawab. Sama ada bersemuka ke, online ke, cikgu macam termenung sekejap. Seolah-olah termenung di tepi bucu tangga tu. Tak tahulah apa yang cikgu menungkan. Okey, saya adalah guru prasekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Banting, Sabak Bernam. Saya mengajar di kampung di daerah Sabak Bernam, negeri Selangor. Sabak Bernam adalah sebuah daerah yang agak terpencil sikit di negeri Selangor. Sebab Sabak Bernam ni betul-betul sempadan negeri Perak. Dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, Sabak Bernam adalah tempat lahir, hometown kepada Puan Siti Rosita yang memang susah sangat nak balik ke Sabak Bernam. Dia dah lupa dah daratan. Dah 16 tahun ni saya menjaga kawasan Puan Siti Rosita. Jadi saya dah layak digelar Abang Long kawasan. Okey, 16 tahun dah ya saya berada di Sabak Bernam. First posting di Sekolah Kampung Banting sehinggalah sekarang 16 tahun. Biasanya cikgu-cikgu 10 tahun dah kena pindah, tapi saya tahun yang ke-16 tetap setia hingga ke akhir hayat di SA Kampung Banting. Okey, dan saya adalah salah seorang daripada panel penggubal kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK. Mungkin cikgu-cikgu baru tak pernah dengar, tak pernah lihat lepas ni. Mungkin pengusaha, pengetua, guru besar akan tunjukkan dokumen KSPK kepada cikgu-cikgu. Tetapi hari ini saya tidak akan bercakap mengenai KSPK, tetapi orang panggil apa? Serpihan-serpihan sahaja daripada KSPK. InsyaAllah, kalau ada permintaan untuk bengkel KSPK, bolehlah diajukan kepada pihak Pertim, kepada Puan Siti, dan insyaAllah Puan Siti akan buat permohonan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor secara sah untuk bengkel KSPK. InsyaAllah, kalau ada rezeki lah. Okey, untuk hari ini, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada beberapa orang guru yang saya familiar, kenali muka-muka, terutamanya the only one jejaka yang masih lagi teruna, yang belum lagi berpunya mewakili syarikat penerbitan Al-Amin, Ustaz Abdul Rashid. Terima kasih Rashid sebab banyak memberi tunjuk ajar kepada saya ketika berhadapan dengan kamera untuk rakaman video-video, pelbagai video saya bersama Al-Amin. Terima kasih Ustaz Rashid. Ni masih lagi solo. Seterusnya saya tengok ada pengusaha yang dah lama dah berkecimpung dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, terutamanya Puan Norlin
Lin, pengusaha kepada Tadika Mindaku. Mindaku ni sebenarnya satu nama yang besar di Negeri Sembilan. Terima kasih Puan Nurlin. Saya panggil dia Kak Lin. Ni dah lama dalam bidang tadika, dan ada lagi beberapa orang kalau saya nak sebut, hampir 96 peserta dekat sini. Okey cikgu, untuk pagi ni Puan Siti Rosita dah senyum, dah tak tahulah apa yang dia senyum. Kita akan terus kepada slide saya. Slide saya untuk pagi ni iaitu berkaitan dengan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran. Tadi Ibu Zara dah berkongsi mengenai fitrah kanak-kanak. Al-waladu yuladu alal fitrah. Perkataan fitrah dah ada dah pun. Okey, apa itu fitrah kanak-kanak? Kata Ibu Zara, suka bermain, suka bertanya, suka meneroka dan sebagainya. Cikgu-cikgu pun dah faham. Cikgu, betul. Sebelum kita mengajar, kita kena kenal siapa anak murid kita supaya apa sahaja yang berlaku di dalam kelas, anak murid cikgu suka berlari, anak murid cikgu tak erti duduk diam, suka melompat, suka bertanya, suka usik kawan dan sebagainya. Itu semua adalah fitrah kepada kanak-kanak. Jadi saya harap cikgu-cikgu baru bila berhadapan dengan anak-anak murid untuk sesi 2021, jangan stres ya. Kanak-kanak, siapa anak murid kita, kita kena faham pula bagaimana untuk mengajar anak-anak murid kita. Apa pendekatan, apa strategi, apa teknik untuk mengajar mereka. Sebab nak ajar budak tadika pun bukan semudah cikgu nak sebut ABC. Bukan semudah cikgu nak sebut 1, 2, 3. Kalau orang yang tak faham, dia akan cakap senangnya mengajar tadika. Seronoknya mengajar tadika, budak kecil je. Ajar nyanyi, ajar makan, ajar main. Dah, dia tak tahu pelbagai 1001 halangan, perit getir, masalah, macam-macam yang cikgu-cikgu tadika, cikgu prasekolah, cikgu kemas, cikgu perpaduan, cikgu Japanese, segala-gala cikgu, semua bergelumang dengan masalah-masalah saban tahun. Terutamanya pada awal persekolahan, sesi persekolahan setiap tahun. Confirm macam-macam drama queen, drama king, ada yang nak buat lompat jauh lah, lompat kijang lah, angkat berat lah, bertinju lah, macam-macam karenah PL yang cikgu-cikgu akan hadapi setiap tahun pada permulaan sesi persekolahan. Setakat menangis tu dah memang dah terbiasa. Kata Ibu Zara, kanak-kanak akan menangis sebab dia nak meluahkan emosi. Menangis merupakan salah satu macam mana mereka untuk berkomunikasi dan sebagainya. Okey Puan Siti, dah bersedia ke belum? Sebab masa yang diberikan kepada saya adalah 1 jam bermula dari sekarang. InsyaAllah hari ini saya tak akan drag masa. Saya akan bercakap dengan padu, penuh dan mantap, insya-Allah. Jadi jangan lupa undilah Cikgu Mizan untuk Cikgu. Okey Puan Siti. Okey, saya dah sharekan di chat tu. Ada file yang mana ada laptop boleh buka, dan juga slide Ibu Zara pun saya dah masukkan di situ. Okey, teruskan. Okey, untuk share screen boleh tak Puan Siti? Boleh. Okey, terima kasih Puan Siti. Sebab kalau saya share screen ni, dia lambat sikit nak tekan-tekan. Okey, kita tengok kepada slide yang pertama. Amboi, ini muka. Okey, cikgu tengok di sini. Inilah slide yang akan saya bercakap mengenai hari ini, iaitu yang pertama di atas sekali hantu yang dekat kerja tu, konsep pengajaran pembelajaran anak-anak dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu prinsip-prinsip pengajaran dan juga prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak. Kita kena tahu, cikgu nak mengajar kena tahu apa prinsip pengajaran. Okey, nak ajar kanak-kanak kena tahu prinsip pembelajaran untuk kanak-kanak. Okey, yang kedua, saya akan memberi fokus kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan prasekolah. Cikgu, di situ saya meletakkan perkataan pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini bukan hanya memberi fokus kepada prasekolah
sekolah-sekolah di bawah KPM, tetapi semua institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berdaftar di bawah KPM, yang mana anak-anak tadika cikgu adalah 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Ada beberapa pendekatan yang saya akan kupaskan hari ini. Seterusnya, saya akan terus pergi kepada yang ketiga adalah teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, ada beberapa teknik yang saya akan perkatakan. Jadi ada 3 topik utama. Saya harap cikgu terus boleh catat 3 topik utama, iaitu yang pertama konsep pengajaran dan pembelajaran, dan yang kedua pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran, dan yang ketiga adalah teknik-teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey cikgu, dah bersedia ke belum? Saya minta cikgu senyum dulu cikgu. Senyum cikgu. Cikgu, jangan stres sangat, anggaplah saya berhadapan dengan cikgu. Okey, kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu konsep pengajaran dan pembelajaran. Kita akan memberi fokus kepada prinsip-prinsip pengajaran. Cikgu sebagai seorang guru kena tahu apa prinsip-prinsip nak mengajar. Nak rancang aktiviti, apa prinsip-prinsip untuk kita rancang aktiviti. Okey Puan Siti, seterusnya Puan Siti. Kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ada 10 prinsip untuk cikgu mengajar. Nak rancang aktiviti, nak mengajar anak-anak di tadika, di taska, ada 10 prinsip. Saya harap cikgu boleh catat, ataupun nanti kalau cikgu nak slide ini, saya izinkan nanti boleh minta pada Puan Siti. Puan Siti boleh sharekan dengan peserta-peserta. Tak apa cikgu, ilmu untuk dikongsi. The more you give, the more you get back. Okey, tengok yang pertama. Prinsip pengajaran. Nak mengajar anak-anak di tadika, yang pertama, cikgu kena rancang aktiviti berasaskan aktiviti. Ingat ya cikgu, awal tahun ni kena perbanyakkan aktiviti. Bukan hanya bergantung kepada buku sahaja, buku dengan pensel sahaja, tetapi kita sebagai guru tadika ataupun guru taska sebenarnya cikgu dah kena rancang. Nak mengajar ABC, apa aktiviti untuk dijalankan supaya ABC yang anak-anak akan terima mudah dan menyeronokkan dan juga bermakna. Ingat ya cikgu, menyeronokkan tetapi memberi makna. Kena rancang aktiviti, bukan hanya bergantung kepada buku semata-mata. Nak ajar nombor 1, 2, 3, apa aktiviti yang sesuai untuk mengajar nombor 1, 2, 3. Contohnya buat aktiviti memancing, memadankan nombor, memadankan nama nombor dengan angka, memadankan angka dengan nilai, memadankan segala-galanya cikgu kena rancang aktiviti. Nak ajar membaca suku kata babi bu, apa aktivitinya? Aktivitinya adalah melalui permainan. Contohnya bak kata Ibu Zahra tadi, cikgu-cikgu boleh menggunakan lagu ulat bulu yang Ibu Zahra dah sharekan dengan cikgu untuk aktiviti suku kata. Okey, yang penting saya nak terangkan di sini, nak mengajar anak-anak di tadika dan taska, kita kena berasaskan aktiviti. Saya tidak menafikan penggunaan buku kerja dan buku tulis, boleh digunakan, tetapi cikgu kena ada aktiviti. Apa aktiviti utama yang perlu dirancang untuk kita mengajar sesuatu tajuk ataupun topik. Buku hanya sebagai aktiviti pengayaan, pengukuhan, pemulihan ataupun follow up aktiviti selepas sahaja cikgu jalankan aktiviti. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip nak mengajar anak-anak di taska dan di tadika adalah pengalaman bersepadu. Apa maksud bersepadu? Maksudnya bila cikgu ajar matematik, bila cikgu ajar matematik, ajar nombor 1, 2, 3, bila cikgu ajar ABC, kalau boleh
tolonglah sepadukan dengan elemen-elemen yang lain. Contohnya ajar matematik tapi menggunakan muzik, menggunakan nyanyian. Ajar matematik sepadukan, cikgu integratekan dengan aktiviti bermain, ada permainan. Ajar matematik, cikgu sepadukan dengan elemen-elemen yang lain dan sebagainya. Itulah maksudnya pengalaman bersepadu. Bukannya cikgu ajar matematik, matematik sahaja. Sebut 1, 2, 3, 4. Dah habis sebut, tulis pula nombor 1. Dekat nombor 1 itu sahaja. Kalau boleh tak nak, cikgu kena masukkan pengalaman bersepadu kepada anak-anak bila mengajar di tadika. Kena fikir, aku nak ajar matematik, apa kesepaduan yang aku boleh masuk? Oh, nak ajar matematik melalui nyanyian. Nak ajar matematik melalui penceritaan. Nak ajar matematik melalui permainan-permainan. Inilah dikatakan sebagai pengalaman bersepadu. Yang ketiga, prinsip pengajaran yang ketiga adalah pengalaman deria. Ingat ya cikgu, kanak-kanak akan belajar melalui penggunaan kelima-lima deria. Deria apa cikgu? Penglihatan, pendengaran, deria bau, deria sentuh, deria rasa. Kalau boleh cikgu, aktiviti yang cikgu nak jalankan, aktiviti yang cikgu nak rancang, kalau boleh melibatkan kesemua penggunaan deria. Sebab tu cikgu tak hairanlah sekarang kalau kita tengok sekarang budak-budak sekarang ramai ada masalah pembelajaran. Ramai dah bergelar OKU, orang kelainan upaya dalam masalah pembelajaran. Seperti apa cikgu? Autism dan sebagainya. Kenapa cikgu? Sebab kita sebagai ibu bapa, kita sebagai guru-guru tak rangsang, tak beri pengalaman deria kepada anak-anak semasa kecil lagi. Anak nak pijak tanah, kita dah tak bagi, takut terpijak paku dan sebagainya. Jadi deria sentuhan tidak berfungsi dengan baik. Yang kita bagi hanya telefon sahaja. Dia hanya berkomunikasi satu hala sahaja. Okey, seterusnya prinsip pengajaran yang keempat adalah mengikut situasi. Situasi ni merujuk kepada apa fenomena, apa kejadian, apa peristiwa masa sekarang. Contohnya untuk awal tahun, situasi minggu orientasi. Emosi anak-anak tak stabil lagi, meronta-ronta, menangis nak balik. Jadi kalau boleh rancanglah aktiviti mengikut situasi awal tahun. Awal tahun anak-anak ni ramai yang Parkinson. Tak pernah nak pegang pensel, nak pegang warna awal tahun. Kalau boleh rancanglah aktiviti, bak kata Ibu Zara, untuk rangsang, tingkatkan perkembangan motor halus pada jari jemari, pada pergelangan tangan, pada tangan, dan juga rancanglah aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan perkembangan motor kasar anak-anak. Contohnya main do, ajar berlari, ajar melompat, ajar merangkak. Cuma saya nak ingatkan cikgu-cikgu, bila ajar-ajar merangkak, jangan sampai ibu bapa datang ke tadika suruh cikgu merangkak. Bila parent datang, cikgu ada jawapan. Minta maaf puan-puan dan tuan-tuan, saya ajar merangkak sebab saya nak rangsang, nak tingkatkan perkembangan motor kasar anak encik dan anak puan. Maknanya apa sahaja yang cikgu buat, cikgu ada jawapan. Okey, seterusnya mengikut situasi yang seterusnya. Katakanlah bulan 2 nanti kita nak sambut Tahun Baru Cina. Kalau boleh, cikgu ajarlah topik-topik, tema-tema, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan Tahun Baru Cina. Supaya anak murid cikgu bila mendengar lagu kongsi ni, tengok dalam televisyen ada tarian naga, ada tarian singa, diorang tak akan pelik macam bercerita saya. Itulah mengikut situasi. Contoh yang lain, kalau nak sambut hari raya, ajarlah topik-topik ataupun tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sambutan hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Okey, boleh cikgu? Prinsip yang kelima, sebab 1 jam diberikan kepada saya, maka saya akan bercakap non-stop
tiada nyanyian. Okey, yang kelima adalah meneroka dan menjelajah. Okey cikgu, fitrah kanak-kanak sentiasa ada perasaan ingin tahu, curiosity. Budak-budak ni kalau cikgu tengok dekat tadika, dia sentiasa ada perasaan ingin tahu. Sebab tu dia orang melompat, dia orang berlari, dia orang memanjat sebab dia nak tengok apa yang ada di kelas tadika. Jadi cikgu, bila cikgu nak ajar, bila cikgu nak rancang aktiviti, kalau boleh rancanglah aktiviti yang merangsang kanak-kanak untuk meneroka dan menjelajah. Contohnya adalah aktiviti seperti membuat eksperimen, uji kaji, tenggelam timbul, yang menyerap air, tak menyerap air, yang larut, yang tak larut. Okey Ibu, sehingga jumpa lagi Ibu. Baik Ibu, kita beri lambaian kepada Ibu Zahara, naib yang di-Pertua PIBG lah pula, naib pengerusi Persatuan Tadika Islam Malaysia. Okey, boleh cikgu? Jadi cikgu nak mengajar di tadika nanti, kita kena rancang aktiviti yang bersifat penerokaan dan juga penjelajahan. Bukan maksudnya saya nak suruh cikgu buat jungle trekking. Bukan cikgu, maksudnya aktiviti-aktiviti yang berbentuk eksperimen, uji kaji. Itulah maksudnya meneroka. Okey, seterusnya. Okey, prinsip yang keenam. Puan Siti dah hilang ke share screen-nya? Saya ni macam bercerita cikgu. Tak apa, Cikgu Syamizan sentiasa berubah intonasi mengikut situasi. Okey, seterusnya yang keenam adalah belajar melalui bermain. Ya cikgu, inilah antara prinsip pengajaran yang sering kali kita tekankan. Dan ibu bapa yang tak faham, dia akan cakap pergi ke tadika, nak main. Okey, boleh cikgu? Kita kena rangsang pembelajaran kita adalah kita kena rancang melalui pendekatan belajar melalui bermain. Sebab apa cikgu? Fitrah kanak-kanak memang suka bermain. Tetapi main yang saya maksudkan adalah main yang berstruktur. Ada objektifnya, ada maknanya. Bukan dia main-main sahaja tapi dia tak dapat apa-apa. Contohnya, saya yakin dekat tadika cikgu ada bongkah-bongkah, ada blok, ada Lego. Okey, dari segi mata kasar cikgu akan nampak anak murid cikgu sedang bermain Lego. Tetapi guru yang hebat, guru yang kreatif, guru yang bijak akan merancang aktiviti daripada permainan Lego tersebut. Dengan Lego yang berwarna-warni, ada warna merah, ada warna biru, ada warna putih, ada warna hijau. Cikgu boleh mengajar warna. Nampak? Dia main tak? Main. Main apa? Main Lego. Dia belajar tak? Daripada dia main Lego tu, dia belajar mengenai warna. Ini merah, ini biru, ini kuning, ini putih. Dengan main Lego, dia belajar tak? Ya, belajar. Dia belajar membuat susunan. Macam mana nak buat susunan supaya tak tumbang? Macam mana nak buat susunan supaya kukuh? Dengan bermain Lego, dia belajar tak? Ya, belajar. Belajar apa cikgu? Mencipta sesuatu dengan Lego. Dia boleh mencipta kereta, boleh mencipta rumah. Kemudian daripada ciptaan ni, beri peluang kepada murid cikgu untuk bercerita. Dia belajar tak? Belajar. Belajar apa? Kemahiran bertutur. Beri peluang kepada dia untuk menceritakan apa yang dihasilkan. Seterusnya, prinsip yang ketujuh adalah bimbingan guru. Ingat ya cikgu, kita perlu sentiasa membimbing anak-anak kita. Tak kiralah nak membaca ke, nak mengira ke, nak menulis ke, nak main Lego ke, nak main aktiviti fizikal ke, nak buat aktiviti motor halus ke, nak menggunting ke. Cikgu perlu bimbing. Sebab kalau kita tak bimbing, macam-macam boleh berlaku. Contohnya, aktiviti menggunting. Saya yakin ramai di kalangan cikgu-cikgu dan ibu bapa takut
takut melakukan aktiviti menggunting terutamanya awal tahun. Jangan risau cikgu. Kalau cikgu bimbing, cikgu tunjuk ajar, cikgu bersama dengan anak-anak murid cikgu, sebenarnya aktiviti menggunting tidak berbahaya tetapi sangat menyeronokkan. Bab kata Ibu Zara, kita ni sebagai ibu bapa, kita sebagai guru banyak provoke anak-anak. Semua tak elok. Itu tak elok. Oh, gunting tak boleh, gunting tajam. Oh, gunting nanti tak boleh guna. Nanti terpotong jari, luka tangan dan sebagainya. Why not kita tukar balik mindset anak kita. Gunting memang tajam, gunting memang bahaya, tetapi sangat menyeronokkan. Jom cikgu tunjukkan macam mana nak menggunting dengan baik. Ada caranya. Maknanya bila buat aktiviti menggunting, cikgu perlu bersama-sama dengan anak murid supaya boleh bimbing anak murid. Seterusnya, yang ke-8 adalah bertujuan. Okey, apa sahaja aktiviti yang kita rancang kena ada tujuan. Okey, sebagai contoh dalam rancangan pengajaran cikgu dalam lesson plan, saya yakin semua lesson plan cikgu ada objektif. Apa tujuan? Okey, contohnya nak ajar A. Apa objektif? Apa tujuan untuk kita ajar A? Sekurang-kurangnya murid boleh menyebut huruf A dengan betul. Contohnya, murid boleh membentuk huruf A dengan betul menggunakan doh. Itu antara tujuannya. Dan yang ke-9, unsur motivasi dan mencabar. Ingat cikgu, bila kita mengajar, kita kena masukkan peneguhan. Masukkan peneguhan. Siapa tokoh yang bercakap mengenai peneguhan? Salah seorangnya adalah Skinner. Skinner memang terkenal dengan peneguhan. Peneguhannya adalah peneguhan yang positif. Contohnya unsur motivasi dalam bentuk peneguhan adalah apa cikgu? Kita beri pujian, beri hadiah, beri tepukan, beri apa cikgu? Tunjuk body language macam ni. Ini semua unsur-unsur motivasi cikgu. Okey, mencabar. Kenapa nak kena mencabar cikgu? Saya harap untuk 2021 aktiviti yang cikgu rancang kalau boleh awal tahun, bulan 3, bulan 5, bulan 6, bulan 7, makin lama makin tinggi aras dia. Sebab makin lama, makin banyak yang anak-anak murid kita akan tahu. Makin banyak kemahiran-kemahiran yang mereka dah kuasai. Jadi, cikgu kena rancang pelbagai aktiviti. Kalau boleh, makin lama makin tinggi aras dia. Siapa yang cakap? Ini adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kata, nak ajar anak-anak mesti ada beransur maju. Daripada yang muda, makin lama makin tinggi. Daripada aras rendah, makin lama aras tinggi. Okey, dan yang ke-10 adalah fleksibel. Apa sahaja aktiviti yang cikgu rancang di tadika cikgu mestilah fleksibel. Contohnya, kalau cikgu dah rancang aktiviti A, cikgu tengok budak cikgu tak minat. Tak minat nak belajar dah ni. Okey. Why not cikgu buat plan B? Masukkan unsur-unsur nyanyian. Contohnya dalam lesson plan cikgu tak ada pun nyanyian. Okay, why not masukkan nyanyian supaya budak cikgu rasa lebih suka. Okay, dalam rancangan pelajaran cikgu tak ada pun unsur-unsur permainan. Why not cikgu buat aktiviti bermain seketika supaya cikgu ambil balik mood dia supaya dia terangsang untuk dia belajar. Sebab itu prinsip pengajaran yang ke-10 adalah fleksibel. Apa yang kita rancang tak semestinya akan dijalankan sepenuhnya. Kadang-kadang kita kena tengok juga fleksibiliti anak-anak murid kita. Mereka suka ke tak mereka terangsang, ke tak mereka bosan, ke tak. Okey, boleh cikgu? Cikgu, bagus cikgu Amalina. Dia angguk je. Angguk, geleng-geleng. Saya tak tahulah dia faham ke tak. Dia tengok, dia tenung je saya kan. Okey, yang lain okey ke? Okey, Puan Siti. Ke? Okey, yang kedua adalah kita tengok pula prinsip pembelajaran kanak-kanak. Okey, Puan Siti, prinsip pembelajaran kanak-kanak, slide yang seterusnya. Okey. Ada 7 prinsip pembelajaran kanak-kanak. Yang pertama, berasaskan minat murid. Betul cikgu. Sebenarnya apa sahaja aktiviti yang kita rancang bukannya berasaskan minat cikgu. Cikgu perasan tak? Termasuk saya selama ni kalau kita nak mengajar apa pun, kita akan fikir seronok ke tak
bukan seronok untuk cikgu tetapi berdasarkan kepada minat murid. Macam mana kita nak tahu minat murid ke tak? Sebab tu sehari sebelum kalau boleh tanya, sebelum balik tanya, esok nak belajar, kita nak belajar pasal ABC, nak buat aktiviti apa yang kamu suka, kalau boleh macam tu. Esok kita nak belajar mengenai tema sayur-sayuran, nak buat aktiviti apa. Sebab kalau boleh biarlah kita mengajar tu berdasarkan kepada minat murid, bukan minat cikgu. Puan Siti, dia slide yang seterusnya. Okey, yang pertama adalah berasaskan kepada minat murid. Yang kedua, berasaskan kepada bahan dan aktiviti. Ingat cikgu, kita mengajar anak-anak mesti kena ada bahan. ABM, alat bantu mengajar. BBM, bahan bantu mengajar. Nak ajar ABC, kena sediakan bahan-bahan dia. Kad huruf, kad perkataan, kad suku kata, gunakan orang panggil apa, bahan-bahan terbuang, bahan-bahan kita semula, bahan-bahan murah, pinggan plastik, cawan dan sebagainya, tulis ABC, semua itu dinamakan bahan. InsyaAllah sekiranya cikgu berminat untuk bengkel penyediaan bahan, sebenarnya Puan Siti dan Pertim ada sediakan bengkel penyediaan bahan sebelum ni. Memang setiap tahun Pertim akan membantu cikgu-cikgu bagaimana untuk menghasilkan bahan-bahan daripada bahan kitar semula, bahan terbuang, bahan guna semula dan bahan-bahan kos rendah. Sebab prinsip dalam pembelajaran kanak-kanak, bab kata Ibn Khaldun dan beberapa tokoh yang lain, kita kena gunakan bahan. Sama ada bahan maujud ataupun bahan yang cikgu hasilkan. Contohnya, cikgu nak ajar mengenai buah-buahan, kalau boleh bawalah, minta murid bawa ataupun cikgu sediakan sendiri bahan maujud untuk buah-buahan. Nak ajar buah-buahan tempatan, ada buah tembikai, ada buah durian, ada buah langsat, ada buah duku, supaya budak-budak cikgu terangsang kelima-lima deria. Budak-budak cikgu boleh melihat, budak-budak cikgu boleh sentuh buah-buahan tersebut, budak-budak cikgu boleh rasa dengan lidah, oh manis, oh tawar. Budak-budak cikgu boleh dengar dan budak-budak cikgu boleh apa lagi? Boleh hidu kalau ada buah-buahan tu ada baunya. Macam semalam saya ada nyanyikan lagu Tak Tontuang, lagu untuk deria. Okey, boleh saya nyanyi sikit ya cikgu? Okey, melihat dengan mata, dengan mata, dengan mata, mendengar dengan telinga, dengan telinga, dengan telinga, merasa dengan lidah, dengan lidah, dengan lidah, menghidu dengan hidung, dengan hidung, dengan hidung, menyentuh dengan kulit, dengan kulit, dengan kulit, kita ada 5 deria. Okey, boleh cikgu? Kalau boleh, prinsip pembelajaran kanak-kanak, sediakan bahan. Sama ada bahan tu cikgu buat sendiri, contohnya kad ABC, kad nombor, kad warna, bentuk dan sebagainya, ataupun bahan maujud. Nak ajar sayur-sayuran, kalau boleh bawalah bahan maujud sayur-sayuran. Nak ajar haiwan liar, bawalah harimau, bawalah singa, bawalah gajah ke dalam kelas kalaulah ada. Okey, boleh cikgu? Itulah maksudnya bahan. Seterusnya Puan Siti, hilang kanak adalah, okey, yang ketiga adalah Puan Siti. Yang ketiga Puan Siti. Okey, belum. Okey, relevan dengan kanak-kanak. Apa sahaja aktiviti yang cikgu rancang mesti sesuai, relevan dengan latar belakang anak murid cikgu. Nak mengajar dekat kampung, pastikan tajuk topik yang cikgu ajar sesuai dengan anak-anak latar belakang di kampung. Nak ajar anak-anak di bandar, contohnya di Shah Alam, di Petaling, di Kelang, di Seremban, pastikan aktiviti, tajuk ataupun tema ataupun topik yang sesuai dengan mereka. Yang keempat adalah belajar melalui deria. Macam saya kata, kalau boleh rancanglah aktiviti yang melibatkan penggunaan
kelima-lima deria. Dalam aktiviti itu anak murid cikgu boleh lihat, boleh dengar, boleh rasa, boleh sentuh dan boleh hidup. Yang kelima adalah belajar melalui pengalaman. Okey, betul cikgu. Apa sahaja aktiviti-aktiviti yang cikgu rancang, pastikan memberi pengalaman yang bermakna. Bak kata Ibu Zahra, walaupun belajar secara online, aktivitinya apa? Susun empat pinggan di atas meja, letakkan sudu dan garpu di atas meja. Sebenarnya itulah pengalaman mereka yang selama ini kalau berada di rumah, saya yakin ibu bapa kurang memberi peluang kepada anak-anak untuk turut serta dalam aktiviti-aktiviti harian di dapur. Dan yang keenam adalah belajar melalui bermain. Dan yang ketujuh, mengambil kira perbezaan individu. Yang ketujuh ni maksudnya cikgu kena ingat, setiap kanak-kanak ada gaya pembelajaran yang tersendiri. Setiap orang dewasa ada gaya pembelajaran tersendiri. Okey, ada berapa gaya pembelajaran? Saya tanya, saya jawab. Ada 3 gaya pembelajaran. Ada individu, ada kanak-kanak yang cara belajarnya adalah melalui auditori. Dia suka mendengar. Jadi anak-anak yang macam ni, cikgu kena rancang banyak aktiviti yang merangsang pendengaran dia. Contohnya, ada pasang muzik, pasang audio, bermain alat muzik, melakukan membuat aktiviti nyanyian, aktiviti mendengar, baru dia akan terangsang. Yang kedua, gaya pembelajaran yang kedua adalah visual. Visual ni bermakna perlu ada grafik. Ada anak-anak yang cara dia belajar adalah dia kena tengok. Bila dia tengok, ada gambar, ada grafik, ada ilustrasi, font dia macam ni, warna macam ni, oh gambar dia menarik macam ni, baru dia tertarik, kau memang the bomb. Dan gaya yang ketiga adalah kinestetik. Ada anak-anak cara belajar dia tak nak duduk diam. Dia suka aktiviti yang melibatkan penggunaan fizikal. Sebab tu cikgu kena rancang aktiviti yang melibatkan penggunaan fizikal. Buat aktiviti melalui belajar melalui bermain. Rancang permainan-permainan yang boleh rangsang minat dia. Ingat cikgu, setiap kanak-kanak tak sama. Orang dewasa pun tak sama. Ada yang belajar cara auditori, suka mendengar. Ada yang belajar cara visual, suka melihat. Dan ada yang belajar secara kinestetik. Dia suka aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal. Okey, boleh cikgu? Selesailah untuk topik yang pertama, prinsip pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak. Non-stop, tak sempat telan air liur. Sebab 1 jam saja Puan Siti bagi, saya takut tak sempat. Baiklah, kita ada soalan tak cikgu? Kalau setakat ni, kalau cikgu ada soalan, cikgu tak faham, cikgu boleh ajukan. Sebab nama pun Bengkel Persediaan Guru Baru. Tapi yang ramai-ramai kat sini pun bukan guru baru, yang guru dah otai. Tapi tak apa, kita nak polish balik, nak refresh balik, nak recall balik supaya bila kita mengajar 2021, cikgu bukan cikgu SS. SS bukan bermakna Syamizan Syafi'ah, tetapi SS adalah syok sendiri. Cikgu mengajar syok sendiri je. Cikgu tak ambil kisah pun perasaan, emosi, perkembangan pengetahuan anak murid cikgu. Sebab tu saya terdetik untuk masukkan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, topik yang kedua sudah terpapar di skrin tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pendekatan-pendekatan yang kita boleh gunakan untuk mengajar anak-anak. Apa pendekatan yang sesuai untuk kita jalankan aktiviti untuk awal tahun, untuk pertengahan tahun dan juga untuk akhir tahun ataupun senang cerita sepanjang tahun 2021. Kalau cikgu rujuk kepada KSPK muka surat 9, saya ulang balik,
KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, muka surat 9, ada menyenaraikan 9 pendekatan yang boleh digunakan oleh guru-guru sama ada di tadika ataupun di taska untuk rancang aktiviti. Ada berapa cikgu? 9 pendekatan. Tetapi hari ini saya tidak akan bercakap mengenai kesemua ke-9. Saya hanya akan bercakap beberapa sahaja pendekatan yang bersifat monopoli, ataupun bila kita jalankan pendekatan ni sebenarnya secara tak langsung kita dah cover dah pendekatan-pendekatan yang lain. Okey, kalau dah bersedia, kita tengok pendekatan yang pertama, iaitu pendekatan bertema. Okey. Nampak kan cikgu? Kat situ dia ada 1, 2, 3, 4. Kenapa kita kena menggunakan pendekatan bertema? Tapi saya tak nak baca cikgu. Nanti cikgu baca je bila cikgu dapat slide nanti. Tak apa, saya izinkan Puan Siti untuk kongsi dengan cikgu. Tak ada masalah. Okey Puan Siti, kita teruskan kepada sebelum tu, tengok yang pertama. Okey, tengok yang nombor 1. Pengurusan PMP melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan apa cikgu? Dengan masa, dengan tempat, minat, latar belakang dan tahap perkembangan murid. Okey, saya yakin setiap tadika cikgu sekejap saya tengok pukul berapa? Dah pukul 11.44. Allah penatlah, lagi 15 minit ya. Okey. Apa dia? Boleh lagi sampai Okey, Puan ulang balik ni. Okey, cikgu, saya yakin setiap tadika cikgu memang dah ada tema. Contohnya untuk awal tahun, takkanlah cikgu nak ajar awal tahun ni makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Budak cikgu menangis pun tak habis lagi. Hingus pun tak habis, tak kering lagi. Emosi pun tak stabil lagi. Jadi untuk awal tahun, apa tema yang sesuai? Tema yang sesuai untuk awal tahun contohnya minggu orientasi, supaya murid-murid cikgu kenal kawan-kawannya. Apa orang panggil getting to know each others. Cakap bahasa Inggeris sikit saya. Okay, getting to know each others. Buat aktiviti-aktiviti orang panggil apa untuk minggu soal kenal. Cikgu rancanglah aktiviti-aktiviti yang bersifat main, ada nyanyian, ada pergerakan supaya dia rasa suka, dia rasa seronok. Contohnya buat aktiviti nak cari kawan tapi melalui bunyi. Ada yang bunyi kambing, mbek. Okey, cari mana kawan kamu yang bunyi kambing. Yang kambing, bunyi kambing, duduk satu kumpulan. Bunyi itik, kuek. Bunyi itik, cari kawan-kawan. Cikgu kalau boleh rancanglah aktiviti-aktiviti minggu suai kenal supaya budak cikgu dia rasa seronok nak datang ke tadika, supaya dia rasa senangnya belajar di tadika. Bukannya minggu 1 dah diberikan pensel, buku, warna dan sebagainya. Minggu 1 kelang kabut cikgu nak ajar A, nak ajar B, nak ajar 1, 2, 3. Kalau boleh minggu 1, minggu 2, minggu 3 cikgu kita lebihkan kepada minggu orientasi, minggu suai kenal, sebab kita nak develop dia punya emosi, perasaan dia supaya suka datang ke tadika. Okey, boleh cikgu? Itu contohnya. Okey, lepas dah ajar tema minggu orientasi, tema apa pula? Tema diri saya. Contohnya, beri peluang kepada murid cikgu untuk mendengar kawan dia perkenalkan nama. Nama saya Syamizan. Latih budak cikgu untuk bercakap untuk tema diri saya. Perkenalkan nama, perkenalkan umur, perkenalkan jantina, perasaan. Hari ini saya rasa sangat gembira. Kalau boleh beri peluang kepada murid cikgu untuk bercakap, mendengar dan sebagainya melalui diri saya. Okey, dah belajar mengenai diri saya, tema apa pula cikgu? Pilihlah tema contohnya keluarga saya. Beri peluang kepada murid cikgu untuk bercakap mengenai keluarga dia. Apa panggilan yang ada dalam keluarga? Ada anak-anak yang memanggil ibu, ada anak-anak yang memanggil mama, ada anak-anak yang memanggil umi. Okey, bercakap mengenai tema keluarga saya. Inilah dikatakan sebagai pendekatan bertema, dipilih berdasarkan kepada kesesuaian masa, tempat, minat, latar belakang. Contohnya, bulan 2
kita nak sambut perayaan Tahun Baru Cina. Cikgu jangan sibuk pula nak sambut perayaan Tahun Baru Cina. Masa tu cikgu nak ajar tema buah-buahan. Memanglah ada kaitan sikit. Kalau boleh, ajarlah tema berkaitan dengan perayaan. Okey, minggu ni dan minggu hadapan kita nak belajar mengenai tema perayaan. Di Malaysia, kita ada banyak bangsa di Malaysia. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India dan juga ada Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Setiap masyarakat, setiap bangsa, setiap agama ada perayaan yang tersendiri. Okey, jadi minggu ni kita akan belajar mengenai perayaan Tahun Baru Cina. Ajar budak cikgu untuk sebut kongsi, kongsi, kongsi. Ajar budak cikgu untuk menyanyikan lagu kongsi, kongsi, kongsi ni. Ajar budak cikgu untuk menghasilkan envelope berwarna merah. Ajar budak cikgu untuk dekor kelas dengan tanglung-tanglung dengan warna merah. Cikgu ajarlah mereka mengenai perayaan Tahun Baru Cina. Inilah dikatakan sebagai pendekatan bertema. Okey, Puan Siti, yang seterusnya. Cikgu tak apa, take your time cikgu sampai 12.30. Tak apa Puan Siti, saya memang suka bercakap non-stop. Okey, cikgu, ini adalah beberapa pelaksanaan strategi untuk ajar tema. Ini saya just nak bacakan dengan cikgu saja. Kalau cikgu nak follow pun cikgu boleh follow, tak nak follow pun tak ada masalah. Yang penting saya tak nak tekankan dulu secara mendalam supaya ini adalah bengkel bengkel untuk guru baru. Yang penting cikgu baru tahu, oh dekat tadika ni nak ajar tadika, budak-budak tadika, oh kena gunakan tema. Tema pula bukan ikut suka hati ya. Tema dipilih berdasarkan kepada apa? Situasi semasa, peristiwa, latar belakang, minat murid dan sebagainya. Okey, cara nak ajar menggunakan pendekatan bertema adalah mula-mula kita kena kenal pasti apa tema yang sesuai. Macam saya kata, awal tahun tema minggu orientasi. Dah habis minggu orientasi, tema diri saya. Dah habis tema diri saya, tema keluarga saya. Dah habis mengenai tema keluarga saya, sekolah saya, rakan-rakan saya, jiran saya. Nampak tak cikgu? Biarlah tema ni dia ada saling kaitan, saling berkait. Tema diri saya, keluarga saya, nampak tak dia punya perkaitan? Dan kalau boleh, ajarlah tema, gunakan pendekatan bertema, ajarlah tema, pilihlah tema yang paling dekat dengan murid dulu. Yang paling dekat dengan dia adalah diri saya lah. Takkan minggu kedua, minggu pertama dah nak ajar tema pakaian. Kalau boleh, ajarlah tema diri saya yang paling dekat dengan dia. Okey, makin lama, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu prinsip tema. Mengenal pasti tema yang sesuai. Okey, kemudian menjana idea berkaitan dengan tema. Tanya diorang apa yang diorang suka bila tema sayuran, apa aktiviti yang kita nak jalankan supaya dia sukalah. Oh cikgu, kalau tema sayuran, boleh tak kalau kita tanam pokok? Okey, jom boleh? Nanti kita akan tanam sayur-sayuran. Itu maksudnya menjana idea. Jana idea tu maksudnya apa aktiviti yang kita akan jalankan, sama ada cikgu cari dulu aktiviti dekat web ke, dekat media masa ke, ataupun cikgu fikir nak buat apa. Kemudian dah ada idea nak buat apa, baru kita mencipta web tema. Okey Puan Siti, gerakkan sikit untuk web tema. Saya nak tunjuk web tema. Ini yang pertama, kenal pasti tema. Tengok contohnya, temanya diri saya, alam bahan, dunia teknologi, alam fizikal, negara saya, alam sekitar. Ini contoh tema. Kalau cikgu nak gunakan tema-tema ni, boleh. Kalau cikgu nak rancang tema yang lain pun boleh. Cikgu, pengusaha, pengetua untuk pemilihan tema tidak semestinya tema tadika A sama dengan tema tadika B. Tema tidak ada masalah. Kalau rujuk Kementerian Pendidikan Malaysia pun, cikgu pilihlah tema apapun yang cikgu rasa sesuai. Sebab tu tadi saya dah terangkan, tema mestilah sesuai dengan minat, latar belakang. Maknanya kalau budak cikgu di kampung, apa tema yang sesuai yang dia boleh nampak untuk berada
ada di kampung. Ini antara contoh tema-tema yang cikgu boleh ajar. Contohnya tema diri saya, dalam tema diri saya, cikgu boleh pecahkan lagi tema-tema yang kecil. Contohnya diri saya, keluarga saya, rakan saya, jiran saya. Contohnya tema negara saya. Contohnya tema negara saya minggu ni belajar mengenai apa? Sambutan kemerdekaan. Okey, apa lagi tema negara saya? Mercu dan kebanggaan negara Malaysia. Cikgu boleh fikir apa sub-sub tema yang cikgu boleh pecahkan daripada tema-tema yang besar. Tema alam sekitar, nak ajar apa? Alam sekitar cikgu boleh ajar mengenai tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, banyak untuk alam sekitar, mengenai tema air, tema udara, macam-macam tema yang cikgu boleh ajar. Sebenarnya pemilihan tema tidak terikat dengan dengan tadika cikgu ataupun cikgu punya cikgu punya latar belakang. Kalau boleh cikgu rancanglah apa saja tema yang bersesuaian. Okey, ini adalah yang pertama, mengenal pasti tema yang sesuai. Yang kedua, okey, seterusnya Puan Siti. Okey, sebentar. Menjana idea berkaitan dengan tema. Macam saya kata, cikgu cari dulu dengan tema diri saya. Tajuknya keluarga saya. Apa yang cikgu nak buat dengan keluarga saya? Itu maksudnya jana idea. Cari bahan, bincang dengan anak-anak murid dan sebagainya. Tengok, sumbang saran dalam kalangan guru dan murid. Kalau cikgu berada dekat tadika cikgu, katakan tadika cikgu ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, ada 3 kelas, bincang dengan dia orang. Untuk tema keluarga saya, apa aktiviti yang kita boleh jalankan? Untuk tema buah-buahan, apa aktiviti yang kita boleh jalankan? Untuk tema perayaan, apa aktiviti yang kita boleh jalankan? Dah ada idea, bincang pula dengan anak murid cikgu. Kalau cikgu buat aktiviti ni, seronok tak? Kamu suka tak? That's why saya kata pemilihan tema adalah berdasarkan kepada minat murid, bukan minat cikgu. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah membina web tema. Okey, web tema inilah contohnya cikgu nak ajar, tema cikgu adalah haiwan di ladang. Contohnya, temanya adalah haiwan di ladang. Kemudian cikgu pecahkan untuk haiwan di ladang. Okey, yang pertama aku nak ajar jenis haiwan. Apa jenis haiwan yang ada di ladang? Cikgu senaraikan. Lembu, apa lagi cikgu? Kuda, apa lagi cikgu? Haiwan di ladang, itik, ayam, kambing biri-biri. Maknanya cikgu cikgu dah rancang dah melalui web tema. Ini dipanggil sebagai web tema. Kemudian tengok pula topik yang kedua untuk tema haiwan di ladang. Kawasan sesuai dijadikan ladang. Okey, apa kawasan yang sesuai? Yang ketiga, makanan haiwan. Cikgu ajar pula mengenai topik makanan haiwan. Tapi temanya adalah tema haiwan di ladang. Okey, minggu ni nak ajar mengenai makanan haiwan. 1 minggu cikgu akan ajar makanan haiwan. Contohnya lembu. Apa makanan lembu? Rumput. Kuda, rumput. Itik, ayam, angsa dan sebagainya. Apa makanan? Okey, tempat tinggal haiwan, habitat. Kalau itik, di mana tempat tinggal untuk itik? Ini dikatakan sebagai mencipta web tema. Cikgu, kenapa saya mencadangkan cikgu mencipta web tema? Bila ada web tema yang macam ni, bila cikgu nak rancang aktiviti, cikgu tak akan tersasar. Sebab cikgu dah ada web tema, apa yang aku akan ajar berdasarkan kepada haiwan di ladang. Senang ke susah? Memang senang. Bila cikgu dah ada web tema, senang sangat kerja cikgu untuk mengajar. Cikgu akan mengajar ikut susunan. Minggu ni nak ajar jenis haiwan. Okey, jenis haiwan je. Minggu depan, habitat. Minggu sekali lagi makanan haiwan. Okey, cikgu, saya perlu ingatkan untuk satu-satu tema sebenarnya kementerian tidak tetapkan jangka masa. Satu tema, contohnya tema haiwan di ladang. Agak-agak cikgu lah, cikgu tolong respon sikit, saya nak tengok dekat inbox chat. Agak-agak cikgu lah untuk haiwan di ladang, berapa jangka masa yang cikgu boleh ajar sebenarnya. Saya nak tengok idea cikgu. Adakah 1 minggu dan sebagainya. Okey, tolong respon sekejap cikgu. Saya seorang je bercakap. Penat.
Oh, ni terima kasih Ibu Zara, tak habis lagi ke? Saya Baik, catat. benar lagi. Oh, 1 minggu, 5 minggu. Cepat respon cikgu. Barang siapa yang tak respon, masa PKP ni akan bertambah berat badannya 10 kg. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Bagus. 1 hingga 2 minggu, 1 minggu. Okey. Tak apa, terima kasih cikgu sebab cikgu sudi respon. Maknanya cikgu tak tidurlah. Okey, boleh cikgu untuk satu-satu tema sebenarnya tidak ada ketetapan masa kesesuaian. Okey, kalau bagi saya untuk tema haiwan di ladang ataupun haiwan jinak ni sebenarnya bukan 1 minggu cikgu. Kalau saya 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu, lama cikgu yang kita boleh buat dengan aktiviti satu-satu tema. Kalau boleh lepas ni saya tak nak cikgu letak dekat mindset 1 minggu, 1 tema. No. Kadang-kadang ada tema yang cikgu perlu ambil masa yang agak panjang. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tak ada masalah. Yang penting satu-satu tema biarlah kita ajar secara mendalam, secara detail. Contohnya, tema sayur-sayuran. Saya tak nak lepas ni kita hanya ajar mengenai secara permukaan sahaja. Nama sayur-sayur, jenis sayur-sayur, kategori sayur-sayur, rasa sayur. Kalau boleh lebih mendalam, buat aktiviti, aktiviti memasak sayur-sayur, aktiviti tanam sayur-sayur, buat aktiviti tanam percambahan biji benih untuk menghasilkan tauge dan sebagainya. Semua ini berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pendekatan bertema. Bukan 1 minggu, tetapi mungkin boleh melibatkan jangka masa yang agak panjang. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Biarlah orang kata nak marah ke nak apa, tak apa cikgu. Cikgu mengajar, cikgu tahu. Walaupun dekat tadika cikgu setahun ada 5 tema pun tak ada masalah. Kementerian tak akan marah, PPD tak akan marah. Asalkan ke-5 tema ni cikgu ajarlah secara detail dan secara mendalam. Okey, seterusnya Puan Siti. Cikgu setakat ni ada lagi tak soalan-soalan berkaitan dengan pendekatan bertema? Okey Puan Siti, seterusnya. Okey. Seterusnya, yang keempat, sumbang saran berdasarkan kepada topik. Yang keempat yang tadi tu. Ni. Ini perbincangan. Okey, yang kelima Puan Siti. Mengenal pasti apa aktiviti-aktiviti berdasarkan tunjang. Macam saya kata tadi cikgu dah buat web tema. Web tema tu maksudnya untuk tema haiwan di ladang, apa topik yang aku nak ajar? Nama haiwan, makanan haiwan, habitat haiwan. Sekarang cikgu daripada web tema tu, cikgu pecahkan pula kepada daripada nama haiwan, apa aktiviti yang aku nak ajar dalam topik nama haiwan. Contohnya untuk bahasa Melayu nak tulis nama haiwan. Untuk bahasa Inggeris pun nak tulis dan sebut. Sebut dan tulis nama haiwan. Untuk matematik nak kira jumlah kaki. Contohnya. Ini dirasakan sebagai rancang aktiviti berdasarkan kepada web tema yang cikgu dah rancang tadi. Okey, tak apa cikgu, yang ni saya tak akan detailkan, saya hanya tunjuk saja. Maknanya kalau cikgu boleh buat rancangan aktiviti macam ni, sebenarnya memudahkan cikgu. Memang memudahkan cikgu, cuma banyak kerja lah. Kalau cikgu rasa cikgu nak buat, cikgu buat. Memang mudah kerja. Kalau cikgu buat, confirm cikgu akan mudah sangat. Tahun pertama je cikgu rasa susah, tahun-tahun seterusnya cikgu dah ada dah web tema dan juga web aktiviti. Yang ini yang nombor 5 ni kita sebut sebagai web activity. Tahu tak web? Web tu kan dia macam spider. Dia macam jaringan-jaringan. Itu dia makan sebagai web ataupun peta minda. Okey, seterusnya Puan Siti. Pendekatan, seterusnya bila cikgu ajar tema, kalau boleh tolong sediakan persekitaran kelas dengan tema yang sesuai. Contohnya kalau tema cikgu haiwan di ladang, kalau boleh tolonglah dekor kelas cikgu ada banyak informasi, ada banyak maklumat, ada banyak gambar yang berkaitan dengan haiwan di ladang. Supaya budak cikgu bila dia nak belajar mengenai haiwan di ladang, dia dapat banyak maklumat-maklumat di sekeliling kelas cikgu. Okey, seterusnya Puan Siti.
Okey, yang ni pelaksanaan aktiviti. Nampak cikgu? Sebab tu saya kata untuk ajar bertema bukan satu minggu. Sebenarnya boleh berminggu-minggu, boleh berbulan-bulan. Contohnya buat aktiviti tema haiwan di ladang. Tengok, bawa murid cikgu untuk field trip. Contohnya lah, kalau sekarang tak boleh lah PKP. Cikgu, sekarang saya bercakap mengenai sekiranya dah tak ada PKP, dah boleh buat field trip. Tengok, bawa murid cikgu pergi kawasan-kawasan penternakan. Supaya diorang tengok macam mana kambing diternak, itik diternak. Macam saya kalau untuk tema haiwan jinak, saya tak susah sebab berdekatan dengan sekolah saya memang ada seorang parent memang dia ada bela banyak ayam, bela banyak itik. Jadi saya tak susah. Saya boleh bawa budak saya jalan kaki tak sampai pun 5 minit untuk tengok ayam-ayam, tengok itik angsa, tengok itik-itik. Lepas tu boleh buat aktiviti kutip telur sebab dia memang bela banyak ayam dan juga banyak itik. So saya tak ada masalah untuk buat aktiviti untuk haiwan di ladang. Kalau boleh cikgu cuba fikirkan think out of box. Untuk satu tema, apa aktiviti menarik? Aktiviti ini ada penggunaan kelima-lima deria. Aktiviti ini menarik minat murid. Aktiviti ini menyeronokkan. Aktiviti ini dia boleh rangsang murid-murid punya kreativiti dan pengetahuan. Contohnya, bawa pergi ke ladang-ladang ternakan. Kalau ajar tema buah-buahan, kalaulah dekat tempat cikgu ada dusun buah-buahan, boleh bawa kepada dusun buah-buahan. Kalau tema cikgu tema makanan, dekat tempat cikgu tu ada kedai kek ke, kedai IKS ke, bawa mereka untuk melihat bagaimana proses-proses makanan itu akan dijalankan. Okey, ini yang dikatakan sebagai pendekatan bertema. Sebab tu saya kata pendekatan bertema tidak memakan masa 1 minggu, tapi mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin 4 minggu, mungkin berminggu-minggu, supaya apa yang cikgu ajar dalam satu tema sangat-sangat mendalam dan juga terperinci. Okey, seterusnya itu pendekatan bertema. Okey, ini contoh dia lah aktiviti. Okey, seterusnya Puan Siti. Okey, ini pelaksanaan aktiviti contohnya melukis, kemudian memadankan anak haiwan dengan ibu, anak dan juga ibu. Seterusnya Puan Siti. Okey, ni kalau boleh cikgu nak ajar bertema boleh libatkan ibu bapa. Contohnya, kalau cikgu ajar haiwan di ladang, tak salah pun untuk cikgu beri tugasan kepada ibu bapa untuk buat buku skrip haiwan di ladang. Buat sama-sama dengan anak-anak dekat rumah. Buat habitat haiwan di ladang. So dia buat macam mini zoo, nanti buat pertandingan, hantar ke tadika, cikgu reward lah, bagi hadiah dan sebagainya. Yang pasti tolong libatkan ibu bapa walaupun menggunakan pendekatan bertema. Okey, Puan Siti, seterusnya. Okey, yang kedua adalah pendekatan berasaskan projek. Pendekatan berasaskan kepada projek. Okey, terus projek dalam jangka masa yang tertentu. Okey, seterusnya Puan Siti, projek. Okey, untuk projek, ini pendekatan yang kedua. Untuk projek akan melalui 3 fasa. Berapa fasa cikgu? 3 fasa. Nak dinamakan sebagai projek, aktiviti tersebut mesti melalui 3 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 adalah fasa permulaan, fasa 2 adalah fasa perkembangan, fasa 3 adalah fasa kesimpulan. Ingat ya cikgu, kalau cikgu kata aktiviti cikgu projek, cikgu tengok balik. Adakah aktiviti tersebut melalui ketiga-tiga fasa? Kalau tidak melalui ketiga-tiga fasa, tidak dinamakan sebagai projek. Mungkin hanya aktiviti bertema sahaja. Projek mesti melalui 3 fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1 adalah fasa permulaan, fasa 2 adalah fasa perkembangan dan fasa 3 adalah fasa kesimpulan. Okey, seterusnya Puan Siti. Okey, kita tengok fasa 1. Fasa 1 adalah fasa permulaan. Apa yang kita boleh buat? Sumbang saran tentang topik projek, pengumpulan maklumat. Kanak-kanak akan berkongsi pengalaman dan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Contohnya, cikgu nak buat projek
projek menghasilkan cupcake. Projek cupcake. Saya ulang balik, projek cupcake mini. Ataupun cikgu bagilah nama yang bombastik, yang meletup-letup, kau memang the bomb. Bila parent tengok, wow, dahsyatnya projek bom atom. Contohnya, padahal tak buat apa pun, buat gunung berapi je pun, tapi nama projek bom atom sebab dia meletus-meletuskan. Nama cikgu pilihlah nama projek yang meletup-letup, kau memang the bomb. Okey. Yang pertama, bila cikgu dah ada nama projek, sumbang saran tentang projek. Ini fasa 1 ya, fasa permulaan. Fasa permulaan, cikgu belum lagi buat projek. Tak mula lagi projek. Senang cerita, fasa 1 ni, fasa kita nak memberi maklumat, memberi idea, sebanyak mungkin maklumat kepada budak kita mengenai projek yang kita akan jalankan. Contohnya, macam saya kata, membuat cupcake. Cikgu punya projek adalah mini cupcake. Okey. Untuk fasa 1 bukan lagi buat mini cupcake. Contohnya cikgu boleh ajar mengenai tema makanan. Tema makanan, contohnya dalam makanan ni kita ada makanan berkhasiat, makanan tak berkhasiat, sebab cupcake kan makanan, betul? Okey, kemudian jenis-jenis makanan, nama-nama makanan. Okey, ni semua fasa permulaan. Nampak tak cikgu? Kemudian cikgu dah sumbang saran. Okey, kamu dah belajar mengenai cupcake. Kamu dah belajar mengenai tema makanan. Jadi, cikgu rancang kita nak buat satu projek mengenai tema makanan. Apa yang kamu rasa kamu nak makan, kita nak buat sama-sama. Kita nak buat projek besar-besaran ni. Ini maksudnya sumbang saran. Cikgu berbincang dengan murid cikgu daripada tema makanan yang cikgu dah ajar tadi, sumbang saran apa projek yang dia nak buat. Oh cikgu, kita buat ni lah cikgu, kita buat jus buah-buahan. Cikgu bincang, oh jus buah-buahan. Siapa yang suka buat jus buah-buahan? Okey, cikgu sumbang saran. Oh, kalau jus buah-buahan kita dah biasa buat. Boleh tak kita buat yang lain? Okey, cikgu, jomlah kita buat pancake. Pancake. Sebab tahun lepas kita dah buat pancake dah. Tak habislah cikgu, kita orang tak suka pancake. Maksudnya itu sumbangsan. Oh, cikgu, saya suka makan kek. Bila hari jadi je makan kek. Setuju tak kita buat kek? Setuju. Siapa suka makan kek? Yes, itu adalah sumbang saran. Itu adalah fasa 1, fasa permulaan. Yang kedua, okey, dah dapat topik. Okey, jadi lepas ni kita nak buat projek mini cupcake. Projek apa? Mini cupcake. Cikgu panggil budak cikgu, kumpulkan maklumat. Jom kita tengok, kita Google bentuk-bentuk cupcake. Apa bahan-bahan cupcake? Nampak tak cikgu? Pengumpulan maklumat. Oh, cupcake ada yang bentuk bulat, ada yang segitiga, yang bulatan. Maksudnya fasa permulaan ni kita beri sebanyak mungkin maklumat kepada murid kita. Bukannya cikgu dah rancang nak buat cupcake, hari ni terus buat cupcake. Itu bukan pendekatan projek. Itu hanya aktiviti untuk bertema sahaja. Faham tak cikgu? Projek mesti melalui fasa-fasa. Ada 3 fasa. Fasa 1, fasa permulaan. Fasa 2, fasa perkembangan. Dan fasa 3 adalah fasa penutup ataupun fasa kesimpulan. Sekarang saya masih bercakap mengenai fasa 1, fasa permulaan. Okey, nampak cikgu? Okey, kemudian nak buat cupcake. Minta dia berkongsi pengalaman. Oh, cikgu dulu mak saya selalu buat cupcake. Buat kek dan sebagainya. Itu fasa 1. Okey, buat aktiviti apa? Gunting gambar cupcake, tampal, tulis nama cupcake dan sebagainya, buat buku scrap. Ini semua di bawah fasa 1. Okey, next seterusnya Puan Siti. Okey, ni fasa 1 cikgu. Cikgu nampak tak? Fasa 1 banyak sangat aktiviti. Dah buat cupcake ke belum? Belum lagi. Sebab itu dinamakan fasa 1, fasa permulaan. Belum lagi buat cupcake. Yang keempat, apa aktiviti yang keempat? Tadi kita dah Google, dah tengok dah rupa cupcake. Okey, sekarang buat aktiviti apa? Melukis, menulis, buat cupcake gunakan doh, main-main gunakan doh, main peranan, jual beli dan sebagainya. Nampak tak cikgu? Dah buat cupcake ke belum? Belum buat cupcake lagi. Inilah dikatakan sebagai projek. Fasa 1, fasa permulaan. Fasa permulaan ni kita nak rangsang minat, nak beri maklumat, beri informasi supaya bila fasa 2 dah nak buat cupcake, dia dah ada macam-macam maklumat, dia dah ada macam-macam pengalaman untuk fasa 1. Okey, boleh cikgu?
kita tengok fasa 2, fasa perkembangan. Okey, boleh cikgu? Cikgu. Okey, tengok fasa yang kedua Puan Siti. Fasa yang kedua, bersedia untuk membuat kerja penyiasatan. Ni dah bersedia dah ni. Bersedia nak buat cupcake. Menemubual orang yang mahir tentang topik, melawat, mengunjungi tempat, menjemput pakar. Okey, fasa kedua, fasa perkembangan, kita dah bersedia dah dia nak buat cupcake. Budak kita dah tahu dah rupa cupcake, dah tahu dah menulis, dah buat buku scrap, dah boleh bercerita pengalaman sebagainya. Okey, fasa 2 ni dah bersedia dah. Mungkin minggu kedua ke minggu ketiga. Okey, nak buat apa? Okey. Disebabkan oleh PKP dah habis, cikgu nak bawa kamu pergi ke kedai kek. Nak tak? Nak. Okey, nak pergi kedai kek, pastikan cikgu buat surat, ada surat surat keiznan ibu bapa dan sebagainya. Bawa murid cikgu untuk tengok proses bagaimana kek ataupun cupcake dihasilkan di kedai kek. Ini adalah fasa yang kedua, fasa perkembangan. Okey, ataupun kalau PKP tak boleh, jemput orang-orang yang mahir. Macam Puan Siti sendiri pun dia memang ada kedai kek. Jemput makcik-makcik Kiah ke, makcik Timah ke, makcik Leha ke, Pak Abu ke, Pak Ayub ke yang memang terkenal dengan buat cupcake. Datang ke tadika untuk dia bercerita, berkongsi, tunjuk cara, berkongsi pengalaman kepada anak-anak kita macam mana untuk buat cupcake. Okey, boleh cikgu? Kemudian yang seterusnya Puan Siti. Fasa yang kedua lagi Puan Siti. Okey, fasa yang kedua, tengok banyak aktiviti yang cikgu boleh buat, tengok internet, tengok video. Dan fasa yang kedua ni pun sebenarnya dah bermula untuk buat cupcake. Tadi dah jemput Makcik Leha, Makcik Kiah, Makcik Tina, Makcik Siti dah datang kan. Esok kita nak buat cupcake. Nak tak? Nak. Yeay. Okey, ingat tak apa bahan-bahan untuk buat cupcake? Ni fasa 2 cikgu, fasa perkembangan ni kita dah nak buat dah cupcake. Okey, untuk next seterusnya kita buatlah cupcake bersama anak-anak murid kita. Okey. Kamu dah pandai buat cupcake, cupcake kamu dah sedap betul. Okey, boleh tak lepas ni cikgu rancang untuk kita jual cupcake kita. Nanti dapat duit, bolehlah kita sumbang kepada rumah anak yatim, rumah kebajikan orang tua dan sebagainya, ataupun kita boleh buat sambutan hari jadi, hari lahir dan sebagainya. Nak tak? Nak. Okey, jadi minggu depan kita akan buat cupcake yang banyak. Hari-hari kita buat cupcake untuk kita jual kepada ibu bapa, kita jual kepada orang-orang luar. Nanti duit yang kita dapat kita boleh sumbangkan kepada rumah kebajikan. Minggu seterusnya buat cupcake. Macam-macam cupcake rupa, macam-macam rasa cupcake. Ini dalam fasa perkembangan. Nampak tak cikgu? Bukan hanya buat cupcake, makan oleh rumah. That's all. Cikgu kalau boleh kembangkan cikgu punya aktiviti cupcake. Macam Puan Siti buat, contohnya dia buat projek Baiti Jannati. Fasa 1 dia perkenalkan bentuk-bentuk rumah. Baiti Jannati tu rumahku syurgaku. Okey, bentuk-bentuk rumah, fizikal rumah, ciri rumah dan sebagainya. Okey, fasa 2 dia dah mula buat rumah. Buat rumah gunakan bahan kita semula, kemudian daripada rumah tu buat aktiviti menabung. Daripada duit aktiviti tabung tu sebenarnya dia sumbangkan kepada rumah kebajikan. Puan Siti, mungkin Puan Siti boleh cerita sikit mengenai projek Baiti Jannati yang Puan Siti dah jalankan pada tahun 2019. Silakan Puan Siti. Puan Siti hilang dah. Unmute. Okey. Saya sebenarnya projek Baiti Jannati adalah bertemakan rumah cikgu. Jadi mungkin saya boleh sharekan sedikit macam mana aktiviti yang kita buat. Bermula daripada awal adalah pengenalan tentang rumah. Jadi bahagian-bahagian rumah, everything, sampai akhirnya mereka membuat tabung untuk Baiti Jannati, rumahku syurgaku, di mana mereka mengumpul duit dan akhirnya kami sumbangkan ke tempat banjir di mana kami dapat mampu mengumpul sebanyak 5,000 kalau tak silap. Mungkin saya boleh sharekan. Okey, apa yang kami buat ini adalah contoh yang kita laksanakan di mana pada pengakhirnya kami membuat tabung daripada rumah. Sebenarnya dia berkait juga cikgu, bukan hanya rumah tetapi kita bercakap tentang
recycle, ya, bercakap tentang kebersihan, ya. Jadi ini adalah tabung-tabung yang telah pun dihasilkan. Jadi setiap center dan juga melibatkan ibu bapa, ya. Kalau kita lihat di sini mereka mengikut kreativiti lah dan kita reward lah kepada ibu bapa, ya, yang mana yang boleh buat, ya. Ada yang mungkin tak ada masa, tengoklah dibalut macam tu. Tapi ibu yang orang kata memang sangat concern, mereka dapat menghasilkan tabung-tabung yang sangat cantik dan akhirnya apa yang kita suka adalah mereka dapat menyimpan duit, ya, sebab kita buat waktu ni adalah pada bulan Ramadan, ya. Jadi memang sangat bermaknalah pembelajaran tu. Ya. Dan Siti, berapa lama projek Baiti Janati ni? Baiti Janati tu sebenarnya berlangsung daripada masa tema tu dilaksanakan. So kita memang dah buat minggu yang pertama, masa kita jelaskan tentang rumah, kita bagi mereka dalam masa 2 minggu untuk siapkan rumah tersebut. Jadi akhirnya mereka inilah buat, dan juga yang paling bestnya, yang terbaik cikgu, kebetulan pula masa itu kita sedang melancarkan projek banjir di Dabung. Jadi kita berikan duit tu untuk membuat untuk membuat rumah lah, sebab Pertim sponsor sebanyak 35,000. So kita collect dan tabung kami pun yang terbaik kita bawa ke galeri seni untuk pertandingan. Tapi tak menang lah kan. Tapi yang penting adalah kita pilih yang terbaik. Itulah antara perkongsian yang kita buat, cikgu. Okey, terima kasih Puan Siti. Okey, cikgu nampak tak? Ini adalah pendekatan projek. Sebab tu kalau kita rujuk kepada kementerian pun, dua pendekatan ni sangat-sangat diberi fokus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendekatan bertema dan juga pendekatan projek. Ingat cikgu, bertema dan projek sebenarnya kalau cikgu perasan, dua-dua ada saling berkaitan. Ajar tema boleh buat projek. Ajar projek boleh kaitkan dengan tema. Sebenarnya dua-dua ni boleh saling berkaitan dan juga berhubungan. That's why saya kata tema dan projek bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, tetapi mungkin boleh berminggu-minggu, mungkin boleh sebulan, mungkin boleh 2 bulan dan sebagainya. Untuk permulaan ni cukup untuk saya bercakap mengenai dua pendekatan ni yang cikgu boleh jalankan. Sebab lepas ni kalau ada rezeki, saya akan kupas lagi apa pendekatan-pendekatan yang lain. Cikgu dua ni pun penat dah, jenuh dah untuk cikgu buat, untuk cikgu jalankan. Setahun pun dah cukup banyak dah untuk bertema dan juga projek. Okey, boleh cikgu? Dan fasa yang ketiga adalah fasa kesimpulan. Bila dah habis projek cikgu, recap balik, recall balik, buat balik revision, apa proses-proses yang dilalui oleh anak murid cikgu untuk menghasilkan projek cikgu. Okey, cikgu ada soalan tak untuk pendekatan projek dan juga pendekatan bertema? Tak ada ya cikgu? Okey, kalau tak ada, saya akan teruskan kepada yang terakhir adalah teknik-teknik pengajaran. Puan Siti buka terus kepada teknik pengajaran, Puan Siti. Ni tak ada je, ni? Ni agak susah sikit, Puan Siti. Okey. Untuk cikgu baru agak tinggi sikit. Ni. Teknik. Okey. Dan yang terakhir, sebab bengkel hari ini sebenarnya bengkel untuk guru-guru baru. Sebenarnya banyak sangat pendekatan, tapi macam saya kata, saya tak nak bebankan cikgu-cikgu baru. Banyaknya aku nak kena buat. Cukup faham tema, faham projek, cukup bagi saya. Ini pun dah cukup meletup-letup ke babong, kau memang debom bila cikgu buat. Okey. Dan yang terakhir adalah teknik pengajaran. Tadi pendekatan ni dia lagi besar. Sebenarnya bila cikgu ajar pendekatan, dalam pendekatan tu cikgu boleh masukkan teknik. Faham tak? Saya ulang balik. Pendekatan adalah satu skop yang sangat besar. Contohnya pendekatan bertema dan juga pendekatan projek. Bila cikgu ajar pendekatan bertema, contohnya tema haiwan liar. Tema haiwan liar. Okey, bila cikgu nak ajar tema haiwan liar tu, contohnya gajah, harimau, apa lagi zirafah, singa, apa lagi cikgu, badak sumbu, badak air dan sebagainya. Cikgu boleh gunakan apa teknik yang aku nak gunakan untuk ajar pendekatan bertema. Okey, contohnya teknik nyanyian. Okey. Masa untuk jalankan projek, cikgu boleh rasa masa mentera yang lain yang mana? Sekejap, apa tu? Puan Siti tengok soalannya apa, Puan Siti? Saya tak nampak lah cikgu. Sekejap saya sebab masa apa tu? Saya kena stop dulu. Masa untuk jalankan projek, cikgu perlu ambil masa mata pelajaran yang mana? Okey, terima kasih Puan Aziza. Sebenarnya, dia macam dah ke dalam sikit tu. Sebenarnya, kalau dalam KSPK, saya masukkan sikit je ya, tak nak banyak-banyak tau, nanti cikgu baru pening kepala. Dalam KSPK,
kita ada waktu ataupun peruntukan khas untuk cikgu jalankan projek, iaitu dinamakan sebagai waktu aktiviti pembelajaran AP. AP, aktiviti pelajaran, kita ada lebih kurang 500 minit untuk AP. AP 500, lebih kurang 500 minit. Okey, waktu AP inilah untuk cikgu jalankan untuk pendekatan projek. Okey, dia bukannya projek tu satu hari daripada pagi budak datang sampai balik buat projek. No. Untuk KSPK kita ada peruntukan-peruntukan khas. Ada waktu untuk bahasa Melayu, ada waktu untuk bahasa Inggeris, ada waktu untuk matematik, ada waktu untuk ajar pembelajaran bertema, ada waktu untuk ajar pendekatan projek. Okey, saya tak nak terangkan waktu ni, cuma saya boleh kata projek dan bertema boleh dijalankan pada waktu AP, aktiviti pembelajaran. InsyaAllah kalau cikgu saya tak berani nak komen lah, kalau cikgu berminat ke, nanti cikgu boleh kemukakan untuk Puan Siti, dan juga Pertim anjurkan bengkel KSPK. Tetapi untuk Negeri Selangor, sekarang kita kena buat permohonan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. InsyaAllah cikgu ajukan je lah cikgu punya minat ataupun cikgu punya keinginan kepada Puan Siti ataupun Pertim. Nanti diorang akan ajukan kepada pihak JPN. Nanti pihak JPN akan menamakan jurulatih yang berkaliber, yang berwibawa, yang memang layak untuk menyampaikan KSPK untuk cikgu-cikgu. InsyaAllah. Cikgu jangan risau ya cikgu. Okey, seterusnya. Ada slide tadi Puan Siti, teknik yang pertama adalah teknik nyanyian. Baik, sebentar. Okey, katakan pendekatan cikgu adalah pendekatan bertema. Tema cikgu adalah haiwan liar. Okey, nak ajar haiwan liar ni, singa, kuda, gajah, badak air, badak sumbu, harimau dan sebagainya. Apa teknik yang cikgu nak gunakan untuk ajar haiwan liar? Contohnya teknik yang pertama, teknik nyanyian. Okey, nak ajar mengenai gajah, gunakan teknik nyanyian. Gajah berkaki 4, Masya Allah. Hidungnya sangat panjang, Masya Allah. Gading bercabang 2, tapi gajah tak makan orang. Contohnya. Nak ajar lagi pasal gajah, ajar lagi gunakan teknik nyanyian. Saya seekor gajah di hutan sunyi, mencari kawan-kawan, sama menari, lenggang-lenggang ke kanan, lenggang-lenggang ke kiri. Nampak tak cikgu? Pendekatan bertema. Dalam bertema, temanya haiwan liar. Apa tekniknya? Teknik nyanyian. Okey. Tak habis lagi. Nak ajar lagi tema haiwan liar. Gunakan teknik bercerita. Teknik bercerita contohnya singa yang sombong. Pada suatu masa dahulu, di dalam sebuah hutan yang sunyi, tinggal seekor haiwan yang sangat sombong. Namanya ialah sang singa. Contohnya, cikgu nampak tak cikgu? Cikgu mengajar menggunakan pendekatan bertema, tapi menggunakan teknik bercerita. Nampak tak cikgu? Kaitannya pendekatan dan juga teknik. Teknik ni dia lebih kecil. Okey, teknik penyoalan. Bila cikgu dah bercerita mengenai cerita sang singa raja hutan, cikgu boleh ajukan soalan-soalan kepada murid cikgu berdasarkan kepada cerita-cerita yang didengar. Itu sebenarnya saya nak kaitkan, nak menampakkan macam mana pendekatan dan teknik ni sentiasa digabungkan, dikaitkan. Okey, seterusnya yang keempat adalah teknik tunjuk cara. Okey, ingat cikgu, dalam kelas bila kita mengajar, contohnya kita mengajar ABC, ajar nombor, ajar apa-apa pun, kena gunakan teknik tunjuk cara. Nak ajar huruf A, kena tunjuk cara macam mana nak buat huruf A.
Sebab kebanyakan cikgu, cikgu tak tunjuk cara. Cikgu tulis je dekat whiteboard, suruh budak cikgu tulis. Tak tunjuk pun cara. Buat C dulu, buat perut dulu, baru buat batang. Yang keempat, kelima adalah teknik penerangan. Kena terangkan. Nak tulis huruf A, buat C dulu. Nak buat C dari atas ya, jangan terbalik ya. Dari atas, tarik ke bawah. Kena sama, kemudian buat tiangnya. Tiangnya kena rendah saja, kena pendek saja. Tak boleh lebih, tak boleh rendah sangat. Okey, itu teknik penerangan. Yang keenam adalah teknik lakonan dan teknik drama. Cikgu dah menggunakan teknik, dah ajar bercerita, sang singa raja hutan. Beri peluang kat budak cikgu, murid cikgu untuk menggunakan teknik lakonan drama. Bagi watak-watak, kamu pegang, kamu jadi sang singa, buat topeng. Kamu pula jadi haiwan-haiwan yang lain. Yang ni sang kancil, yang ni ada monyet dan sebagainya. Gunakan teknik lakonan dan drama. Bila cikgu gunakan teknik lakonan dan drama, sebenarnya secara tak langsung cikgu dah melatih kemahiran mendengar, kemahiran bertutur murid cikgu. Dan pada waktu yang sama kita juga rangsang budak kita untuk berani untuk bercakap di hadapan. Okey, yang ketujuh adalah teknik mengingat semula. Ingat cikgu, bila cikgu mengajar, kena guna teknik ingat semula, terutamanya sebelum habis kelas, tolong ulang balik. Recap balik apa yang dia dah belajar tadi. Contohnya untuk bahasa Melayu, ingat balik. Apa yang kita belajar untuk bahasa Melayu, tulis huruf A. Okey, huruf A macam mana tulis? Suruh dia gunakan teknik pengulangan, mengingat semula. Okey, yang ke-8 adalah teknik scaffolding. Scaffolding ni maksudnya kita membimbing. Bila budak kita tak dapat, buat kesalahan, tak reti nak buat, cikgu pergi bimbing dia, scaffold dia, rangsang dia. Kamu boleh. Okey, mai cikgu pegang tangan. Pegangkan tangan murid cikgu macam mana untuk dia menulis. Okey, yang ke-9 adalah teknik berasaskan tugasan. Macam saya kata, contohnya haiwan liar. Okey, pendekatan bertema haiwan liar. Okey, beri tugasan kepada anak murid cikgu dan ibu bapa untuk menghasilkan buku scrap, untuk menghasilkan mini zoo. Ini dikatakan sebagai teknik berasaskan tugasan. Yang ke-10 adalah teknik simulasi ataupun teknik main peranan. Contohnya, cikgu dah ajar mengenai haiwan. Okey, main peranan macam Puan Siti, dia buat aktiviti memerah susu. Sebab dia bawa budak cikgu ke ladang, dah tengok macam mana pekebun peladang perah susu. Jadi balik ke tadika cikgu, gunakan teknik simulasi. Simulasi tu dia kena lakonkan semula sebab dia dah tengok bagaimana seorang peladang dia perah susu, dia pegang tetek lembu tu macam mana. Balik cikgu buatlah dekor sikit, Puan Siti ada tak gambar yang lembu tu yang Puan Siti buat dalam kelas tu? Kalau Puan Siti ada, Puan Siti boleh share. Cikgu buatlah model lembu, lepas tu berilah, ada Puan Siti ada tu. Ni contohnya. Bagus saya bercakap berdasarkan kepada aktiviti Puan Siti. Nampak? Nampak tak cikgu dia buat aktiviti? Buat model tu, belilah susu Farm Fresh. Memang terbaik Farm Fresh. Boleh cikgu? Nampak? Dia buat model lembu, kemudian dia letak glove kat bawahnya, dia letak susu, buat aktiviti perah. Yang ni Puan Aniza ke Puan Siti yang buat? Puan Siti kan? Nampak? Model lembu, nampak? Budak perah. Sebab ini dikatakan sebagai teknik main peranan ataupun simulasi. Melakonkan semula cara untuk perah susu. Terima kasih Puan Siti. Banyak aktiviti. Okey cikgu, kalau cikgu nak tengok aktiviti-aktiviti yang banyak, cikgu boleh tengok di Facebook Aniza Planet, Puan Aniza, dan juga Alfie Orchard untuk Puan Siti. Kalau untuk Facebook saya memang tidak letakkan apa-apa aktiviti gambar murid-murid saya. Sebab kami di prasekolah tidak dibenarkan untuk mengupload gambar-gambar atau video aktiviti-aktiviti kanak-kanak. Sebab bab kata Ibu Zara memang menyalahi akta kanak-kanak. Tapi untuk cikgu, tadika swasta saya faham. Cikgu perlu mempromosi tadika cikgu melalui gambar-gambar aktiviti dan juga video-video. Tetapi pastikan gambar dan video yang cikgu nak upload mestilah pengusaha kena tapis dulu. Kadang-kadang muka budak tak ada kepala. Gambar budak tak ada kepala, nampak kaki je dan sebagainya. Okey, boleh cikgu? Ni nampak banyak komen-komen dan sebagainya. Okey, teknik yang seterusnya yang terakhir adalah teknik mengingat semula. Bukan, teknik pengulangan.
Bila cikgu mengajar, cikgu kena sentiasa ulang-ulang-ulang. Okey, tadi ingat tak lagi cikgu cakap apa? Nak belajar huruf apa? Belajar huruf A. Macam mana tulis huruf A? Kalau boleh, sepanjang proses tu, cikgu kena menggunakan teknik pengulangan. Sebab bab kata Imam Al-Ghazali ke, Ibn Khaldun ke, tokoh-tokoh pendidikan kanak-kanak yang lain, dia kata tingkah laku mesti disusuli dengan pengulangan. Bila cikgu ulang, baru kanak-kanak tu akan ingat, baru kanak-kanak itu akan dapat. Okey cikgu, untuk hari ini itu sahaja yang saya boleh kongsi dengan cikgu. Prinsip-prinsip dalam pengajaran, prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak. Kemudian ada dua pendekatan yang utama yang saya beri fokus, iaitu pendekatan bertema dan juga pendekatan projek dan juga beberapa teknik untuk mengajar. Okey cikgu, saya serahkan kembali kepada Puan Siti Rozita. Kalau ada salah silap, saya minta maaf cikgu. Kalau ada soalan, cikgu boleh ajukan soalan. Nanti bila habis slot Puan Siti Rozita, saya akan jawab segala persoalan daripada cikgu. Okey cikgu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada cikgu 1.5 jam. Suami saya kat tepi tu dia cakap tak berhenti cikgu bercakap. Itu sikit tu. Selalu 4 jam dia unstop. 9 sampai 1 dia seorang buat kan. Sebab tu dia kompres ya. Tetapi sebab apa tahu cikgu dapat kompres? Sebabnya cikgu tak sentuh pasal kurikulum. Jadinya recording pause. Cikgu, saya tadi tak tekan recording ke? Dah rasa record. Tadi saya ikut dah, saya tertekan ni. Okey. Tak apa. Jadi terima kasih cikgu. Kalau ada pertanyaan boleh saja di chat ataupun kalau nak tanya boleh tanya cikgu sementara saya nak mendownload ni sebab dah terlambat saya sebab saya gunakan komputer satu lagi. Jadinya saya kena transfer di sinilah. Tapi nasib baiklah boleh Okey cikgu, sementara Puan Siti nak download, setakat ni boleh faham cikgu, saya terpaksa cepat. Sebenarnya macam saya kata, pendekatan ada banyak. Tapi saya nak fokuskan untuk awal tahun ni, 2 pendekatan sahaja. Iaitu bertema dan juga pendekatan projek. Itu pun belum tentu cikgu akan jalankan. Yang projek. Yang tema mungkin jalankan. Yang projek ni belum tentu cikgu jalankan. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, guru-guru yang hadir pada hari ini, insyaAllah kalau cikgu ada nakkan apa-apa bengkel selepas ni, cikgu boleh utarakan kepada Puan Siti. Cikgu jangan utarakan dekat saya. Saya tidak berhak, tidak ada hak untuk menganjurkan bengkel, tetapi saya mungkin boleh dijemput kalau dia orang nak jemput. Kalau dia nak jemput orang lain pun terpulanglah kepada pihak penganjur. Saya ulang balik, saya tidak boleh menganjurkan sebab ramai yang PM saya, cikgu dah lama cikgu tak buat bengkel. Saya termenung seketika, termenungku sendiri bila pula aku buat bengkel. Biasanya aku dijemput untuk beri talk, bukan buat bengkel. Jangan salah faham ya cikgu. Saya tidak menganjurkan bengkel. Saya hanya memberi talk. So lepas ni kalau cikgu ada dengar desas-desus isu-isu yang kata saya buat bengkel, itu tidak benar. Saya sama sekali tak pernah pun menganjurkan bengkel. Saya hanya dijemput sebagai speaker untuk berkongsi dengan cikgu. Dekat live pun kalau cikgu perasan, saya tak pernah buat live saja-saja seorang-seorang sebab saya tak nak nanti dituduh mempromosikan diri sendiri. Biasanya Puan Siti lah yang jemput saya buat live dekat Facebook dan sebagainya. Okey, saya serahkan kembali kepada Puan Siti Rozita untuk topik yang seterusnya iaitu classroom management. Okey, terima kasih cikgu. Nampak cikgu ya, nampak letih kita mendengarnya kan. Tapi tak apa, mantap. Baik, saya dah sharekan juga di inbox tu, di tepi tu. Ya, classroom management. Hari ni saya nak sentuh sebenarnya topik classroom management ni bukannya 1 jam. Dia selalunya dalam masa 3 jam. Dia ada technical tapi oleh kerana kita online, kan, tapi nanti insyaAllah kalau misalnya berminat boleh saja ya Usha, mungkin saya boleh buat program percuma pun tak apa, tak ada masalah insyaAllah. So classroom management ya, saya adalah Siti Rozita, Setiausaha Pertim dan juga founder kepada Alfie Orchard. Boleh saja follow ya Facebook di Alfie Orchard. Ya, banyak cawangan-cawangan, insyaAllah kami pun Cikgu Mizan sebenarnya salah seorang daripada